Ucapan Fatah Amin dan Amirah Osman pada majlis resepsi perkahwinan mereka yang dibuat di Persada Johor Bahru. Fatah Amin berterima kasih kepada Amirah dan keluarga yang sudi menerima dia seadanya. Amirah pula ucap terima kasih kepada tetamu yang sudi datang dari jauh ke Johor Bahru untuk menghadiri hari bahagianya. 3, 2, 1, jump! Hari ini kita dapat berhimpun bersama-sama di majlis resepsi bahagian belah JB. Saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada keluarga Mira yang sudi menerima kedatangan saya dan keluarga saya seadanya, dan disambut meriah dengan kehadiran saudara mara, keluarga dekat dan jauh, kawan-kawan, sahabat handai yang sama-sama tapi terputus mendoakan kami. Jadi kami nak mengucapkan semoga teruskan doa yang baik-baik, cakap yang baik-baik kepada kami, dan doakan semoga perkahwinan kami disulami dengan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan warahmah, insyaAllah. Silakan, Bapak cakap. Assalamualaikum semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu yang sangat saya kasihi, datang dari jauh, yang bersusah payah kan, sampai ke Johor Bahru untuk meraihkan hari special saya bersama kita. Mudah-mudahan kalian semua sentiasa sihat, bahagia, dan mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat dan kasih sayang. Saya mohon untuk terus doakan saya dan Fatah, dan terima kasih juga untuk keluarga Fatah semua, rakan-rakan media, rakan-rakan artis, rakan-rakan cikgu-cikgu sekolah saya kan, rakan-rakan sekolah saya, semualah ada hari ni kan, ramai. Saya harap yalah, kalau boleh saya nak jumpa semua kan, tapi kita cuba mana sempat lagi. Thank you for watching.